Aduh. Hello guys, so hari ni aku akan try buat lemon crinkle cookies. Dia macam soft cookies tapi rasa lemon. Dia lembut di luar, rangut di dalam, senang je nak buat. In fact, aku rasa semua bahan-bahan dia dah ada kat rumah hampa. Cuma tunggu nak buat je. Anyway, ni first time aku buat cookies. So kalau ada silap tu, sorry lah. Kat sini, aku ada oven daripada Kidmans. Dia beritahu oven ni depan rumah aku, so aku review. Dan review ni tak berbayar, so aku boleh jujur sikit lah. Nama dia beri mini convection oven. Dan macam hampa tengok, tak ada benda yang mini pun pasal convection oven ni. Besar gila. Dari segi estetik lah kan. Warna tritone ni lawa. Gabungan warna emas, putih dengan hitam ni dia macam premium. Dan bahagian dalam dia bukan buat dari besi tau. Dia buat daripada seramik. So senang lah hampa nak cuci dan dia tak cepat karat. Tapi itulah knob ni dia agak flimsy sebab dia buat daripada plastik. So bila hampa bulah tu dia rasa macam kurang satisfying. Cakap pasal knob, oven ni ada dekat 10 setting. Tak ada lah aku nak explain tu tapi banyak lah setting dah. Yang tu hampa kena beli, hampa kena try sendiri. Dan kalau hampa nak beli, hampa boleh pakai kod aku PIDOT638. Tapi kalau hampa beli kat Shopee ataupun Lazada, hampa PM je Kidmans promo kod aku, hampa akan dapat extra tray berharga RM55 free. So pakai je promo kod aku PIDOT638. Jangan malu-malu. Okey, kembali kepada kita punya resipi. Kita perlukan dalam 200 gram gula dengan zest daripada 2 biji lemon. Hampa je sagat-sagat kulit lemon tu je. Dan kita kena ramah-ramah gula tu sampai dia rasa macam pasir basah. Step ni penting, hampa janganlah duk skip. Next, kita letak 1,5 sudu kecil garam, setengah cawan butter yang dah dicairkan, 2 biji telur, 60 ml jus lemon dan sedikit esen vanila. Kacau-kacau bagi dia pasbati. Dia memang akan cerai, jangan risau. So kita akan letak tepung gandum dalam 2 suku cawan bersama setengah sudu kecil baking soda. Lepas tu kita akan vibrate sikit sebab kita tak mahu ada ketul-ketul tepung besar dalam cookies tu. Lagi satu, cookie dough ni hampa tak boleh kacau ikut suka. Hampa kena fold dia pelan-pelan bagi ada nampak kasih sayang sikit. Dan hasil dia akan jadi lembut macam ni. So hampa kena simpan dia dalam ti air dalam 5-6 jam untuk bagi bahan-bahan dia tu mesra sikit. Bila dough cookies kita dah betul-betul sejuk, dia senang sikit nak dibentuk. Cara nak buat dia, hampa just bulatkan cookie dough kita bagi dia besar bola pimpong. Lepas tu kita akan salut dia dengan gula icing. Kalau hampa nak crinkle kita lagi lawa, hampa kena salut sekali lagi dalam gula icing sebelum kita bakar. Sebab kalau hampa salut sekali je, gula tu dia macam cair dalam cookie dough tu. So rupa dia kurang lawa. Aku lupa beritahu tadi, oven ni dia ada function preheat. Hampa je set masa, tunggu sat 5 minit. Dia bunyi baru hampa masukkan cookies. Bagus jugalah sebab oven lama aku bukan ada function tu. Oh ya, cookies ni kita bakar 180 degree selama 14 minit saja. Macam hampa tengok cookies tu akan kemal oven. Sebab itulah hampa kena letak jarak-jarak sikit. Bila dah masak, hampa boleh susun di atas cooling rack. Lepas tu siaplah kita punya lemon crinkle cookies. Cuma aku tak apa-apa hati, so aku buat satu lagi version, letak pewarna kuning telur sikit. Baru lawa macam ni. So good luck lah kat siapa-siapa yang nak try resipi ni. Dan kalau hampa nak tanya apa-apa pasal oven ni, tanya aja, jangan risau. Aku jawab insyaAllah.